Saya nak kongsi tentang seorang pemain muda tengah yang sekarang hangat diperkatakan di sana sini. Nama dia Mendoza. Hampa ingat nama ni betul-betul? Mendoza dari Elche, berusia 20 tahun dan ada klausul pelepasan sekitar 20 juta euro. Satu harga yang sangat murah. Klausul pelepasan ini memang cukup menarik perhatian beberapa kelab besar Eropah. Contohnya Arsenal sendiri, mereka dah hantar scouting mereka dalam tempoh 2 perlawanan antara bulan Oktober dan juga November untuk melihat sendiri aksi Mendoza secara dekat. Mereka memang memantau rapat pemain ini dengan betul-betul rapat lah. Tapi bukan Arsenal saja, kelab dari Itali dan Sepanyol pun ikut memantau situasi Mendoza ni dan melihat aksi secara lebih dekat lagi. Pemain muda Sepanyol dengan usia 20 tahun dan klausul pelepasan sebanyak 20 juta euro ni memang peluang yang sangat sukar untuk dilepaskan. Kita boleh tengok contoh sebelum ni, Arsenal pernah mendapatkan Masquera daripada Valencia, bukan melalui klausul pelepasan, tapi sebab kontraknya nak habis. Hasilnya, satu pertahanan berkualiti tinggi dengan kos yang jauh lebih rendah. Jadi, Mendoza sekarang adalah peluang situasi yang sama. Arsenal sendiri, mereka pun dah cukup puas hati dengan pemain tengah sedia ada. Jadi, ini bukan keutamaan segera. Tapi, mereka tetap perhatikan, memantau setiap langkah Mendoza ni. Selain Arsenal, ada juga kelab lain yang berminat dengan bakat muda ini. Kesimpulannya, Mendoza memang pemain menarik untuk diikuti dengan ramai kelab besar sedang memerhatikan, termasuk Arsenal yang tengah fokus pada kontrak baru seperti Bukayo Saka, Jurrien Timber dan mungkin Declan Rice. Peluang untuk Mendoza menonjolkan memang besar dan kita semua patut ikuti macam mana situasi ini akan berkembang.